Hai Desi di sini. Guys, Baby Shima dia melalap ya. Ya. Sukarela dia turun, saya pun terkejut dia datang. Terima kasih dengan Baby Shima. Sebab apa saya suka rela turun kat sini sebab dulu Datuk JJ banyak tolong Shima sampailah Shima ke tahap ni. Jadi dengan itu Shima suka rela turun ke sini untuk semua yang berada di sini. Kalau orang yang kita pernah bantu jauh-jauh dari Johor pun datang, mustahil kita tidak boleh bantu lagi ramai anak muda di Melalap. Betul. Jadi nanti kat 3 hari lagi Shima dekat sini. Ya. Jangan lupa undi Nombor 3. JJ for Melalap. Monster. Terbaiklah Datuk Jamawi ya. Kerana membawa Baby Shima untuk kempen beliau di Melalap. Saya juga ada melihat video yang Datuk Syahnor Ibrahim datang berkempen di Melalap dan mengatakan apabila dia melihat saja Datuk Jamawi terus bagi watikah. Terbaik Pemet. Pemet dia nampak begitulah. Mungkin dia nampak Datuk Jamawi ini boleh memberi kemenangan kepada PKR berlandaskan landscape politik Sabah. Okey, berbalik kepada isu Baby Shima. Siapa tak kenal dia, penyanyi dandut. Kalau dia goyang, tak tahulah dia gelek-gelek kan. Saya ingat undi orang Sabah. Jadi Baby Shima mengatakan yang dia datang ke Melalap ini kerana Datuk Jamawi. Kerana dia mengatakan Datuk Jamawi inilah yang membantu beliau sampai ke tahap ini. Wow, saya ingat Baby Shima ni orang Sabah, rupanya orang Johor. Bagaimana Datuk Jamawi itu dia membantu Shima sampai ke tahap ini. Ini yang bagi saya satu kemuskilan. Kalau orang yang bercakap itu nama Stacy, itu saya rasa saya tak terkejut sangat sebab Stacy itu orang Sabah. Kan, kalau ada seorang lagi penyanyi apa nama tu yang londoh tu, Allahu akbar, tak ingatlah nama saya. Orang Sabah ni memang terkenal apabila dalam aspek bidang nyanyian. Kalau kita tengok mereka dalam program Akademi Fantasia, ramai orang Sabah yang datang audition dan ada juga yang terpilih ke peringkat akhir dan berjaya menjadi juara. Kan? Jadi bagi saya tidak terkejut sekiranya pemimpin-pemimpin Sabah menggunakan artis yang muda, cantik. Cantik lah tahun ni kan, Baby Shima. Jadi okey lah. Itu yang saya katalah dalam dinamik politik yang begitu dinamik sekarang ini. Yalah, pemimpin-pemimpin harus menggunakan berbagai-bagai cara. Macam Baby Shima, dia sanggup datang ke Melalap. Dia kata dia ada 3 hari di sana untuk membantu Datuk Jamawi lah. Bagi saya okey, ada signifikannya. Dan ada orang kata apa, boleh sikit sebanyak membantu Datuk Jamawi dari segi memperolehi undi. Weh, kita kena undi Datuk Jamawi. Dia bawa Shima. Kan, Shima kena harus undi sama dia. Wow, bagi saya apa pun lah, saya tak menyalahkan Datuk Jamawi kerana dia adalah orang politik yang lama. Jadi dia tahu apa rakyat Sabah nak. Okey, apa orang golongan muda yang nak tengok ataupun nak sepanjang kempen pilihan raya kan. Kalau kita nak bersembang bab pilihan raya, malam ceramah, tak bestlah tuan-tuan. Kerana apa sekarang ini pengundi muda ada 60% di Sabah. Okey. Jadi orang Sabah ni dia memang suka artis tuan-tuan. Dia suka artis. Saya cakap terus terang. Kalau artis datang ni dia anggap sebagai satu yang wow. Baby Shima datang, siapa lagi lah artis-artis yang hebat datang untuk berkempen semasa PRN ini. Tapi itulah bagi saya kita ni dah masuk era AI. Sepatutnya kempen-kempen yang akan diadakan ini ia harus menjurus kepada
apa yang kita nak tawarkan, apa yang kita rasa apabila kita dipilih untuk menjadi wakil rakyat, kita nak buat apa di kawasan kita. Kita kena ada KPI, kita kena terangkan. Bukan kita hanya memberi bantuan ad hoc. Kita sedia maklum kan, datang je pilihan raya, tempiahnya akan dapat kepada rakyat. For sure tuan-tuan. Tempiahnya itu akan dapat kepada rakyat. Kenapa saya kata begitu? Ialah ramai pemimpin-pemimpin turun, ada event, ada majlis, makan-makan, minum-minum kan. Boleh berjumpa dengan menteri yang sebelum ni tak pernah datang, boleh berjumpa dengan PMX yang akan menghabiskan banyak masa dia dalam masa berkempen. Dan kita sedia maklum, tak saya semalam kot, bukan semalam, hari ni ke atau esok ke, PMX dan rombongan akan pergi ke benua Afrika, akan pergi ke Ethiopia, pergi ke mana lagi, South Africa, untuk berbincang, untuk menjalinkan hubungan dua hala bilateral, punya trade dengan pemimpin-pemimpin di benua Afrika. Jadi yalah, itu yang saya kata tadi tu kan, anak muda sekarang di Sabah, apa yang anda nak sekarang ni? Adakah anda nak pemimpin seperti Jamawi ni yang membawa artis ke kampung anda? Sikit sebanyak anda juga akan dapat menikmati nyanyian daripada Baby Shima. Cuma saya harap janganlah terlalu seksi sangat cara menari tu. Okey. Tak apalah kan, sekadar hiburan. Tapi itulah, kita harus pemimpin yang nak bertanding di Sabah ini, saya syorkan gunalah pendekatan yang orang kata apa anda nak bawa untuk rakyat yang anda akan wakili di DUN nanti. Tunjukkan kebolehan anda, tunjukkan kredibiliti anda dari segi penyampaian. Gunalah masa ini untuk menampingi rakyat dan bertanya kepada mereka masalah-masalah yang mereka hadapi. Kalau saya jadi calon saya akan jumpa semua rakyat masa berkempen. Apa masalah yang anda hadapi, catit sebagai bukti semasa kempen anda dah mendekati mereka. Okey, anda dah menyelami isi hati mereka. Apa yang mereka rasa, wah, kerajaan yang ada sebelum ini tidak berbuat sesuatu. Kan, bukan kita masa kempen kita duk pergi bagi beras, duk pergi bagi duit sikitlah, duit orang kata apa, orang sakit, bagi macam-macam lah, termasuk bagi roti gardenia. Bukan tuan-tuan, sepatutnya pemimpin gunalah masa ini mendekati rakyat dan selami hati mereka, tanya apa yang mereka nak, tanya apa yang mereka tidak puas hati sebelum ini. InsyaAllah mereka akan mengundi anda. Bukan setakat membawa keseronokan. Maksud saya keseronokan ini membawa artis-artis terkenal, walaupun mereka kata mereka datang secara sukarela je. Cai. Apa pun terbaiklah Jamawi, Datuk Jamawi, anda pandailah. Anda orang lama politik, mungkin inilah rakyat Sabah nak, artis-artis datang yang comel-comel belakang ini. Cai.